Dan kami cuma anggap ini adalah dugaanlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mungkin satu hari nanti ataupun kita akan dapat terus membantu lagi ramai orang. Kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Kami cuma perlukan semua orang untuk percaya. Percaya pada kami. Perlukan kepercayaan semua orang. Baik, saya faham. Saya rasa itu saja. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Aminah dan Cik Laila kerana sudi untuk ruang ini. Dan Zaki Harun mendoakan supaya kalian berdua diberi kekuatan dan kemudahan untuk membantu seluruh rakyat Malaysia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. InsyaAllah. Thank you Zaki. Ya, thank you kepada korang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya Allah, bagus sangat. Okey, malam ni I akan edit dan I akan post terus. Okey. I harap orang yang tengok nanti akan nampak keikhlasan you guys. I tadi I rasa tau. Really? Sure. Thank you so much lah Zaki.